That's Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada kawan yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta sport yang berbaloi dibeli model import. 5 kereta yang dilistkan dalam video ini merupakan 2 pintu. Kenapa berbaloi dibeli? Disebabkan oleh kos selenggara yang rendah, spare part yang mudah untuk dicari serta fuel consumption ataupun penggunaan bahan api yang tidak begitu tinggi berbanding kereta sport yang lain. Yang paling penting ada di antaranya kita dah boleh dapati bawah daripada RM20,000. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita mulakan. Pertama, Hyundai Veloster. Ia mula diperkenalkan pada tahun 2012 sehinggalah tahun 2022. Sepanjang pengeluaran Hyundai Veloster ini terdapat 2 generasi. Untuk generasi pertama hanya versi enjin 1.6 liter sahaja yang diperkenalkan. Namun ada versi tertinggi untuk enjin 1.6 liter ini, iaitu 1.6 liter turbo GDI. Enjin ini mampu menghasilkan kuasa 204 PS dan 265 Nm torque. Untuk enjin 1.6 liter NA 4 silinder pula, ianya mampu menghasilkan kuasa 138 horsepower dan 165 Nm torque. Manakala pada tahun 2018 generasi kedua diperkenalkan. Bagi generasi kedua ini terdapat 3 varian enjin yang diperkenalkan, iaitu 1.4 liter, 1.6 liter dan 2.0 liter. Yang menariknya mengenai Hyundai Veloster ini, ianya mempunyai 3 pintu. Maknanya pada pintu side belakang cuma ada 1 pintu sahaja. Model Veloster yang kita nak tengok kali ini adalah daripada generasi pertama Hyundai Veloster, yang mana harganya agak mampu milik sekali pada hari ini. Harga pasaran terpakai untuk Hyundai Veloster first generation pada hari ini bermulanya daripada harga RM25,000 sehinggalah RM50,000. Kalau versi 1.6 liter turbo GDI harganya agak mahal sedikit, sekitar RM45,000 sehinggalah RM50,000. Namun harga ini bergantung juga pada tahun serta kondisi kereta. Kedua, Kia Fronti. Kia Fronti dikelaskan dalam segmen C, mula diperkenalkan pada tahun 2008 sehinggalah tahun 2024. Terdapat 3 generasi sepanjang ianya diperkenalkan. Namun yang kita nak tengok kali ini adalah daripada generasi pertama Kia Fronti dengan bentuk body coupe yang digelar sebagai Kia Coupe ataupun Fronti Coupe. Kereta sport daripada Kia ini menggunakan enjin 2.0 liter MPI, mampu menghasilkan kuasa 198 horsepower dan 198 Nm torque. Saya boleh katakan pada hari ini merupakan antara kereta sport yang agak berbaloi untuk dibeli jika korang tidak pentingkan kelajuan. Harga pasaran terpakai untuk Fronti Coupe pada hari ini bermulanya daripada harga RM19,000 sehinggalah RM25,000 bergantung pada tahun serta modifikasi yang dibuat pada kereta tersebut. Satu lagi kenapa saya katakan ianya agak berbaloi, disebabkan tahun pengeluarannya tidaklah begitu lama berbanding kereta sport yang lain yang kita boleh dapati dengan harga sedemikian. Maknanya jika korang beli Kia Coupe pada hari ini masih boleh dapat condition baru lagi. Seterusnya, ketiga, Hyundai Coupe. Model ini mula diperkenalkan pada tahun 1996. Terdapat 2 generasi sepanjang Hyundai Coupe ini diperkenalkan. Namun yang kita nak tengok kali ini adalah daripada generasi kedua Hyundai Coupe, yang mana diperkenalkan pada tahun 2001 sehinggalah 2008. Di negara-negara luar ianya dikenali sebagai Hyundai Tiburon. Terdapat 3 versi enjin sepanjang Hyundai Tiburon ini diperkenalkan, iaitu 1.6 liter, 2.0 liter dan 2.7 liter VC. Untuk pasaran negara kita menerima enjin 2.0 liter NA. Enjin ini mampu menghasilkan kuasa 138 horsepower dan 184 Nm torque. Harga pasaran terpakai untuk Hyundai Coupe generasi kedua pada hari ini kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga RM15,000 sehinggalah RM25,000. Harga ini bergantung juga pada modifikasi serta condition kereta. Seterusnya keempat. Untuk yang keempat ini kita terbang kepada negara Jepun pula. Ia adalah
Honda CR-Z. Saya percaya pada hari ini ramai yang minat dengan kereta sport daripada Honda ini disebabkan harganya dah mula menurun. Honda CR-Z mula diperkenalkan pada tahun 2010 sehinggalah tahun 2016. Hanya satu varian enjin sahaja yang diperkenalkan untuk Honda CR-Z ini, iaitu 1.5 liter plug-in hybrid. Namun yang menariknya tentang Honda CR-Z ini berbanding kereta hybrid yang lain, Honda ada mengeluarkan dalam versi manual 6 kelajuan. Harga pasaran terpakai untuk Honda CR-Z pada hari ini kita dah boleh dapati daripada harga RM35,000 sehinggalah RM45,000 bergantung pada tahun serta kondisi kereta. Tetapi jika yang sudah diberi sentuhan enjin K-Series, harganya atas daripada RM50,000. Siapa dekat sini peminat Honda CR-Z ini? Cuba korang komen dekat bawah ataupun korang pernah menggunakan Honda CR-Z ini. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir, iaitu yang kelima. Untuk yang kelima ini kita terbang pula kepada negara Jerman. Ia adalah Volkswagen Scirocco 1.4 liter. Scirocco mula diperkenalkan pada tahun 2008 sehinggalah tahun 2017. Terdapat dua jenis enjin yang diperkenalkan mengenai Volkswagen Scirocco ini, iaitu 1.4 liter dan 2.0 liter. Model Scirocco yang kita nak tengok kali ini adalah daripada versi 1.4 liter turbo. Enjin ini mampu menghasilkan kuasa 120 PS dan 200 Nm torque pada 1500 sehinggalah 4000 RPM. Mesti korang terkejut kenapa Volkswagen Scirocco ada disenarikan dalam list ini, sedangkan ramai yang katakan Volkswagen Scirocco ini agak mahal untuk diselenggara. Ya, memang betul, tetapi ia merupakan antara kereta sport daripada Jerman yang mempunyai kos baiki yang agak rendah berbanding kereta sport Jerman yang lain, disebabkan menggunakan enjin 1.4 liter fuel consumption yang boleh dikatakan agak jimat berbanding enjin 2.0 liter, serta wear and tear yang boleh dikatakan agak rendah berbanding kereta Jerman yang lain. Namun perlu diingatkan 5 kereta yang dilistkan dalam video ini, Scirocco mempunyai kos maintenance yang paling tinggi sekali. Siapa dekat sini bercita-cita ingin memiliki Volkswagen Scirocco 1.4 liter ini? Cuba korang komen dekat bawah. Alright guys, so itu adalah 5 kereta sport yang berbaloi dimiliki dengan kos baiki yang agak rendah. Jadinya saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Jadi macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.